Assalamualaikum dan hai, saya Azhar Ibrahim. Selamat datang ke Apa Kes Edisi Raya. Sempena Aidilfitri ini, apa kata kita fokus dengan lebih terperinci kepada kepelbagaian juadah raya dari kalangan orang Melayu di negara ini. Siapa sajalah yang tak suka bercakap tentang makanan, bukan? Saya sempat bertanyakan kepada warga Twitter berkenaan hidangan raya prominent yang boleh dianggap mewakili sesuatu tempat atau orang tertentu. Ramai juga yang respon dan saya dapat bermacam-macam senarai makanan yang bolehlah dikatakan secara general meliputi seluruh Malaysia. Jom kita go through sebahagian juadah yang wajib dihidangkan di Malaysia pada hari raya. Orang Johor, terutamanya yang berdarah Bugis, kata mereka burasak itu wajib ada di pagi raya. Kalau siapa yang tak kenal apa itu burasak, ia adalah hidangan beras yang dicampur bersama santan, kemudian dibungkus ke dalam lipatan daun pisang dan kemudian direbus selama beberapa jam. Kata mereka lagi, burasak is best served with serunding. Next on the list, rendang maman. Maman? Manan? Apa tu? Maman. Maman ialah sejenis sayur hijau dengan nama saintifiknya Cleome-gynandra. Rendang maman ini bolehlah dikatakan trademark kepada orang-orang Gemencih yang menetap di dalam daerah Tampin Negeri Sembilan. Malah rendang maman ini dikatakan ada cerita tersendiri dalam sejarah orang-orang Gemencih yang pada suatu ketika dahulu tidak berapa sehaluan dengan orang-orang Johor. Long story short, rendang maman inilah yang mendamaikan kedua-dua pihak tersebut. Of course, rendang maman ini bukanlah rendang sayur sahaja. Teknik penyiapannya lebih kurang sama macam rendang-rendang lain, cuma sayur maman ini akan dicampurkan bersama ayam atau daging salai menjadikan ia rendang maman. Kita singgah di Perak pula, of course kita akan ada rendang tok. Mengikut sejarah yang tidak bertulis, rendang tok ini dikatakan berasal dari Kampung Pisang Batu Gajah, Perak Darul Rizwan. Beza rendang tok dengan rendang-rendang konvensional lain sebenarnya tak banyak. Cuma rendang tok ni lebih emphasize kepada penggunaan daging kerbau atau lembu berbanding ayam, rempah ratus tertentu, gula Melaka dan of course kicap yang menjadikan ia gelap. Dan rendang tok juga lebih kering berbanding dengan rendang-rendang yang lebih berminyak atau berkuah. Sudah tentulah apa gunanya ada rendang kalau tak dijamu bersama lemang, ketupat dan nasi impit. Shout out to ketupat palas orang Kedah. Sekarang mari kita ke seberang menaiki belon merentasi Laut Cina Selatan dan singgah makan kelupis. Kelupis ni sebenarnya sejenis kuih tradisional orang Brunei yang popular juga di Sabah dan Sarawak. Kelupis lebih kurang sedara burasak jugalah bagi saya sebab instead of guna beras, ia menggunakan beras pulut, ditanak bersama santan dan selepas sedikit masak, ia akan dibalut dalam daun nyirik, kemudian direbus dalam santan atau bolehlah dididihkan juga dengan air. To be honest, saya tak pernah lagi merasa burasak, rendang maman dan juga kelupis. Harap raya nanti adalah yang sudi jamu saya. Banyak lagi komen-komen yang saya terima, tapi kalau saya nak go through satu persatu, alamat tak beraya lah saya. Jadi apa juadah yang wajib anda nikmati sekali setahun sepanjang musim raya ini? Kongsikannya bersama saya dengan meninggalkan komen di bawah. Personally, saya paling teruja nak makan rendang tok dan lodeh buatan mak saya dan juga sambal tahun yang turut dikenali sebagai sambal goreng yang menggunakan kulit lembu buatan ibu mentua saya. Satu hidangan khusus orang Jawa. Sila thumbs up video ini dan anda juga boleh menonton video lain daripada teman-teman saya di sini. Anda juga boleh layari facebook.com untuk like page kami. Selamat Hari Raya!